Konsep asas yang kita kena faham betul-betul ialah elips. Ramai antara kita mungkin bayangkan orbit planet ni macam bulatan yang cantik dan sempurna, macam dalam buku teks sekolah. Tapi sebenarnya, ia lebih macam litar lumba yang dipenyekkan sikit. Dan yang paling penting, dalam litar bujur ni, matahari tak duduk betul-betul kat tengah. Ia berada sikit ke tepi, di satu titik istimewa yang kita panggil fokus. Disebabkan bentuk elips inilah wujudnya satu titik di mana bumi berada pada kedudukan paling dekat dengan matahari. Titik inilah yang kita panggil perihelion. Nama ni pun unik, datang dari bahasa Yunani kuno, peri yang bermaksud sekitar atau dekat dan helios yang bermaksud matahari. Jadi secara harfiahnya paling dekat dengan matahari. Dan lumrah alam kan, kalau ada titik paling dekat, mestilah ada titik paling jauh. Pasangan kepada perihelion ialah aphelion. Ini pula ialah titik di mana bumi berada pada jarak maksimum dari matahari dalam orbit tahunannya. Jadi ingat ya, perihelion dan aphelion ni adalah dua titik ekstrim dalam perjalanan kita. Sekarang, jom kita tengok angka-angka ni. Kita sampai kat perihelion, titik terdekat, sekitar awal Januari. Jarak kita masa tu lebih kurang 147 juta kilometer. 6 bulan kemudian, lebih kurang awal Julai, kita akan sampai pula ke aphelion, titik terjauh, pada jarak kira-kira 152 juta kilometer. Itu beza sejauh 5 juta kilometer. Jauh tu. Tapi, dan ini bahagian yang paling penting, walaupun 5 juta kilometer tu bunyinya sangat-sangat jauh, kalau kita bandingkan dengan jumlah keseluruhan jarak kita dari matahari, ia sebenarnya cuma perbezaan lebih kurang 3% sahaja. Perbezaan tu wujud dan boleh diukur, tapi mungkin tak sedramatik yang kita bayangkan. Ingat nombor 3% ni sebab ia akan jadi sangat penting sekejap lagi.